Hai kawan-kawan, selamat datang. Hari ni kita nak kenal dengan seorang budak lelaki yang best. Nama dia Arif. Jom kita selongkar kisah hidup dia. Dan dalam cerita dia tu ada satu rahsia besar tentang macam mana nak buat keluarga kita gembira. Dah sedia? Cuba fikir balik. Kita semua ada cerita kita sendiri kan? Mungkin cerita pasal hari pertama masuk sekolah ataupun masa dapat hadiah hari jadi yang paling best. Semua tu peristiwa penting. Sama macam Arif ni. Kisah dia bermula dengan orang yang paling dia sayang, datuk dia. Okey, bayangkan satu petang yang tenang, Arif tengah lepak dengan datuk dia. Tiba-tiba, Arif teringat satu soalan yang sangat penting. Soalan tentang keluarga dia. Jom kita dengar apa yang diorang borakkan. Arif pun dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Datuk, ceritakanlah tentang kisah keluarga kita." Wah, berani Arif ni. Bagus tau bila kita nak tahu tentang asal-usul kita. Barulah kita kenal siapa diri kita sebenarnya. Datuk dia pun senyum je teringat balik cerita lama. Dia pun mulakan cerita. Ayah dan ibu Arif bernikah pada tahun 2008. Tak lama lepas tu, 2 tahun kemudian, lahirlah hero kita, Arif. Cerita Datuk tak berhenti kat situ. Dia sambung lagi. Masa Arif umur 4 tahun, keluarga dia buat satu keputusan besar. Diorang berpindah ke Kuala Lumpur. Wah, daripada suasana yang tenang, terus masuk ke bandar besar yang sibuk. Mesti seronok kan? Hidup ni kan banyak benda berlaku. Agak-agaknya, selain pindah rumah, apa lagi peristiwa penting yang jadi dalam hidup Arif ya? Jom kita siasat garis masa hidup dia. Nah, ini dia. Tengok ni, tahun 2010 Arif dilahirkan. Lepas tu 2014 dia pindah ke Kuala Lumpur. Tahun 2016 pula datuk dan nenek dia dapat pergi haji, alhamdulillah. Dan tahun 2017 Arif mula masuk tahun 1. Cepatnya masa berlalu tau. Tahu-tahu je sekarang dia dah tahun 4. Sama macam kita semua. Jom kita fokus kejap dekat tahun 2017 ni. Tahun ni memang special. Hari pertama Arif pakai baju sekolah, galas beg baru. Kawan-kawan ingat lagi tak macam mana perasaan masa hari pertama masuk tahun 1 dulu? Mesti ada yang excited, ada yang cuak sikit kan? Arif pun rasa macam tu juga. Pejam celik, tengok-tengok Arif dah besar. Sekarang dia dah pun jadi murid tahun 4. Sama macam anda semua yang tengah dengar ni. Setiap hari pergi sekolah, belajar benda baru, jumpa kawan-kawan. Best kan? Jadi, kenapa ya kita kena tahu semua pasal hidup Arif ni? Sebab, di sebalik setiap cerita tu, ada satu pengajaran yang sangat-sangat berharga. Ini bukan setakat cerita pasal Arif, tapi pasal rahsia untuk sebuah keluarga yang bahagia. Dan rahsianya ialah keluarga yang harmoni. Tapi macam mana nak ada keluarga harmoni ni? Kuncinya ada pada akhlak mulia. Bunyi macam susah je kan? Jangan risau, jom kita tengok apa benda sebenarnya akhlak mulia ni. Sebenarnya, akhlak mulia ni senang sangat. Ia cuma perbuatan baik yang kita buat hari-hari. Contohnya, kita sayang mak ayah. Kita hormat orang yang lebih tua macam datuk nenek. Kita tolong ibu ayah buat kerja rumah. Tu dah kira bantu-membantu. Bila mak ayah bagi nasihat, kita dengar elok-elok. Dan yang paling penting, kita sentiasa cakap benar dan jujur. Nampak? Senang je kan? Jadi, bila semua orang dalam keluarga amalkan benda-benda baik tadi, hasilnya, kita akan dapat sebuah keluarga harmoni. Maksudnya, keluarga kita akan rasa tenang, gembira dan semua orang sayang satu sama lain. Seronok kan kalau macam tu? Jadi, ingat tahu kawan-kawan, kunci kebahagiaan keluarga tu bukanlah rumah besar atau kereta mewah, tapi akhlak yang baik dalam diri setiap orang. Bila semua orang baik, barulah keluarga kita jadi harmoni. Semuanya bermula daripada kita. Hebatlah anda semua. Memang fokus betul dengan cerita Arif tadi. Sekarang, rahsia keluarga harmoni dah ada dalam tangan anda. Okey, sekarang tiba masanya untuk uji sikit apa yang kita dah belajar. Jom kita jawab beberapa soalan mudah tentang cerita Arif. Siapa berani sahut cabaran ni? Dah sedia? Jom kita mula.